Kadang-kadang market tak ikut kehendak kita. Tapi ingat, bukan semua trade kita kena jadi hero. Hari ni I nak share macam mana nak kenal cut loss dan bila masa yang sesuai untuk kita re-entry semula untuk recovery. Anda nampak ni? Kita entry sebab ada candlestick arah yang kita dah bincang sebelum ni. Bentuk candlestick arah pun jelas dan berada di zone yang kita dah tetapkan di TH120. Tapi selepas kita trade tu, jadi masa ni apabila ada candle bearish yang pecahkan zone, ini adalah petanda bahawa setup tu dah menjadi invalid. Jangan tunggu, jangan berharap, anda cut terus. Rule of thumb, kalau zone pecah, anda perlu cut tanpa fikir panjang. Kenapa? Sebab kita tak nak floating yang makan modal. Kita boleh cari peluang cut yang lebih rendah risiko. Contohnya mungkin dalam plus minus 5 tick daripada zone untuk anda lindungi capital anda. Ramai orang takut cut loss sebab rasa macam dah rugi. Tapi realitinya cut loss tu sebenarnya adalah pelindung modal. Kalaulah modal survive, kita boleh masuk balik next setup. Tapi kalau dibiarkan, floating boleh menjadi MC. Trading ni adalah tentang survival dulu, profit kemudian. Dan lepas anda cut loss tadi, kita tak bolehlah nak terus rasa kecewa. Kita follow arah breakout tu dan re-entry semula ikut zone yang sama sebab zone tu masih valid untuk kita gunakan bagi recovery mode. Dan ini adalah yang kita panggil mode recovery. SOP sama, strategi sama, tapi fokus kita cuma satu. Iaitu kita nak kurangkan loss daripada entry pertama. Kita boleh entry semula dalam zone ataupun plus minus 5 tick daripada zone. Dan yang paling penting, TP wajib kita mesti ambil dekat TP 1. Kenapa? Sebab mode recovery bukan untuk untung besar, tapi untuk cover sebahagian kerugian. Jangan tamak sebab lepas tu kita boleh standby setup lain pula. Yang penting dekat sini adalah loss kita terkawal. Kadang-kadang mungkin boleh dapat untung sikit pun dah cukup. Contoh pula kalau anda sell. Sama juga caranya, tiba-tiba lah let's say ada candle buy yang pecah zone sell tadi, maka kita kena cut loss. Kita boleh juga cari peluang cut yang lebih rendah risiko iaitu plus minus 5 tick daripada zone. Lepas tu kita terus masuk untuk mode recovery dengan cara buy. Kita entry semula ikut SOP TH120 dan target TP1 tetap menjadi TP yang wajib. Cut loss ni bukan tanda gagal tapi tanda untuk kita ikut disiplin. Modal survive, peluang sentiasa ada. Cut loss adalah sama dengan protection, bukannya kerugian. Yang penting kita masih dalam game. So stay tune, kita akan jelaskan setup Sunlight, setup SMS dan setup Night Stalker untuk anda di video seterusnya.